Parti baharu Hamzah Zainuddin bakal gegarkan politik Malaysia, keahlian dah cecah ratusan ribu. Bekas Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dijangka umum penubuhan parti baru seawal bulan depan. Menurut beliau, parti ini bukan kecil-kecilan, malah keahliannya didakwa sudah mencecah ratusan ribu orang. Setakat ini, lebih 130 bahagian sudah hantar senarai kepimpinan dan dijangka naik hingga 150 bahagian tak lama lagi. Namun, nama rasmi parti masih belum diumumkan. Ini kerana perbincangan dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia masih berjalan bagi elak sebarang masalah teknikal atau undang-undang. Hamzah juga ambil pendekatan berhati-hati sebab suasana politik sekarang sensitif dan boleh cetus pelbagai persepsi negatif. Mengulas peletakan jawatannya sebagai Ketua Pembangkang, beliau kata ia bukan isu besar kerana jawatan itu bergantung kepada sokongan ahli parlimen, bukan milik individu. Kalau parti ini betul-betul jadi, korang rasa boleh ubah lanskap politik Malaysia?